Israel ke Palestin? Okay guys, sekarang ni kita berada di Dakasya. Yalah, sekarang ni kita berada di Kota Raya. Malaya, Malaya, bersama kita bangkit suara. Weh, baru-baru ni channel Bisnes HQ buat konten dekat Jalan Silang, tempat biasa orang nampak game Bangladesh, Nepal, Pakistan jadi rezeki. Konsep dia simple, tanya pekerja asing ni, kau sokong Palestin ke Israel? Kalau jawab Palestin, terus bagi sekotak snack. Keluar nampak macam konten ringan, tapi dalam berangan komen. Kecoh ada warganet kata bagus sebab sekurang-kurangnya orang luar negara pun sokong perjuangan Palestin, tapi ada juga yang kecam, kata konten tu eksploitasi. Bukan sebab tanya soalan politik, tapi sebab mana yang tempat game Bangla ini buat duit. Katanya kawasan tu tempat mereka cari makan, tapi bila banyak konten tular, pakai ramai latar rakam semata-mata nak kejar review. Akhirnya jadi panas mata-mata pihak tertentu sampai boleh ganggu prionasi diorang. Ada juga komen dari warga Bangladesh sendiri marah sebab katanya mereka dah serik bila makin ramai yang datang buat konten, pakai banyak isu timbul dari orang tempatan yang perhati sampai pihak berkuasa yang mula pantau. Jadi bila nampak kamera, ada yang terus lari. Bukan sebab buat salah, tapi sebab takut nama tempat tu naik lagi dan ganggu kerja mereka. Tapi dari satu sudut lain, Gen Bisnes HQ mungkin tak ada niat jahat pun. Dia cuma nak buat konten spontan dengan nilai kemanusiaan. Bagi ganjaran pada siapa yang tunjuk solidariti. Tapi dunia internet ni lain. Niat baik pun boleh nampak jahat bila disalah tafsir. Tambah-tambahan bila melibatkan warga asing. Ramai juga warganet sindir kalau betul nak bantu bagi derma terus, bukan rakam untuk konten. Yang lain belak balas ala relax lah. Dia orang bagi hadiah pun kecil je, bukan hina pun. Pendek kata, ramai yang berbalas sebab isu etika konten jalanan ni makin kerap berlaku. Setiap kali ada warga asing muncul, mesti ada yang bertikai. Betul-betul bantu ke sekadar umpan view? Apa-apa pun yang paling penting kena faham beza antara konten bantu orang dan konten guna orang. Kadang-kadang yang baik tak cukup kalau salah cara. Orang yang nampak terpinggir tu pun ada maruah. Walau kerja kasar, walau kulit lain. Jadi sebelum rakam orang tepi jalan, elok fikir dulu nak bantu betul-betul ke nak trending je. Dunia media sosial ni cepat sangat ubah niat jadi bahan sindiran. Akhirnya game Bangla tu juga yang kena bahan. Mereka ni dapat view, diorang dapat masalah. Apa pendapat korang? Israel ke Palestin? Okay guys, sekarang ni kita berada di Dakasya. Yalah, sekarang ni kita berada di Kota Raya. Kota Raya ni dipenuhi dengan warga-warga Bangladesh. Okay, so kita nak tanya diorang. Diorang atas sini dia tahu ini adalah negara yang support Palestin. So kita nak tahu diorang ni antara support Palestin ataupun Israel. Tunggu. Israel Palestin. Tak apalah. Okay bos, Israel ke Palestin? You pilih Israel ke Palestin? Israel atau Palestin? Sama yang mana mau suka cakap Palestin. Palestin. Okay. Assalamualaikum. You Israel ke Palestin? Ha? Israel ke Palestin? Filistin. Palestin. Betul ha? Betul. Okey. Thank you ha. Okey. Tengok. Walaupun kita berada di dalam pelbagai kaum, betapa majmuknya orang-orang kita menyapa Palestin. Bos, Israel ke Palestin? Maju. Ayo, itu betul tahu. Lagi nampak dia lagi. Bos. Bye. Israel ke Palestin? Apa benda tu? Itu pun tadi jawab. Israel ke Palestin? Oh, Filistin. Filistin. Yes, thank you. Welcome. Benda ni kena relax. Okey, Israel ke Palestin? Palestin. Ya. Kenapa Palestin? Palestin saya Muslim, dia orang Muslim. Israel ini dia tak Muslim, dia Kristen. Betul lah. Orang maya busumi orang, dia gaduh-gaduhmi orang, dia hati tak baik. Bagus. Pasal kita orang Muslim, kita mau tolong dia, dia happy. Dia makan pun tara, apapun tara, tak boleh barang, apapun tak boleh masuk sana. Dia kasih pegang, dia kasih hamtam, dia kasih gaduh-gaduh. Semua orang dunia ada Muslim, tak boleh kasih masuk sana. Kita hati sakit, kita orang Muslim. Okay, Thank you. Nah, makan. Nampak bagus. Diorang semua support Palestin tau. Aku rasa kita patut bagi IC kat orang. Bagi isi. Deserve. Itulah yang korang nampak kita punya warga-warga di Malaysia. Jawapan diorang di antara Israel dan Palestin. Korang sendirilah boleh komen dekat bawah apa pendapat korang. Yang paling penting, bagi pendapat saya, diorang ni perlu diberikan IC. Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Sekarang kita dekat berada di Dakasya ataupun mana-manalah. Sekarang kita akan approach diorang untuk kita bertanya tentang Palestin ataupun Israel. Jangan kita tahu Malaysia ni orang support Palestin lah. So, let's go. Okey, sekarang kita akan cari Bangla. Tak ada Bangla, kita cari kaum Bangla kat sini. Setahun sudah ku menunggu dirimu. Siapa yang berdampan tu, orang Bangla tu asyik kena pukul dia. Okay, kita cari dulu, kita nak tanya tentang isu Palestin dengan Israel. Ni baju hitam. Baik, Israel, Palestin. Ya, Palestin. Palestin bagus. Kalau Israel, saya hantam. Betul lah bang. Betul. Kalau Palestin, good.
Israel, Palestin. Palestin. Palestin, alhamdulillah. Apa pasal Palestin? Kita Muslim Palestin pun Muslim Bagus. juga. Betul, Muslim Kita people. suka hati Muslim. Ini untuk you. Bagi budak-budak makan. Sedap, thank you. Palestin, Israel. Palestin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak terima kasih, banyak terima Kenapa kasih. Palestin? Palestin. Why? Palestin oke, alhamdulillah, terima kasih saya. Islam pun sama-sama lah. Ada Malaysia banyak bagusnya ada bagi hantam itu Malaysia. Malaysia bantuan. Banyak terima banyak alhamdulillah. Terima kasih bang. Terima kasih. Palestin, Israel. Palestin, Israel. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Palestin. Why Palestin? Saya orang Muslim Sebab dia orang Islam kita, bro. Macam mana pun dia orang Islam kita. Protect Bangladesh. Okay, itu saja. Walaupun diorang bukan dekat negara diorang dekat negara kita, tapi kita tengok diorang tetap kesian dekat Palestin, dekat orang Islam kita. So jangan marah sangat dengan orang Bangla ni. Cuma kalau diorang yang kau hajar yang pijak kepala Melayu ni,